Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita masih lagi di bawah tajuk bab haram menghalang wanita itu daripada berkahwin. Lebih dahulu kita baca ayat dia itulah 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu dan telah habis masa iddahnya, maka janganlah kamu, yakni para wali, menghalang mereka untuk berkahwin lagi dengan suami mereka, dengan bakal suami mereka ataupun suami mereka yang terdahulu. Jadi dia ada dua keadaan. Jadi habis iddah bagi wanita tadi, dia boleh berkahwin dengan bekas suami yang terdahulu. Maknanya suami dia lambat khabar, habis iddah tu baru rasa timbul penyesalan. Tapi masa dalam iddah dia tidak rujuk, dia tidak mahu rujuk. Habis iddah tu barulah dia rasa menyesal, dia pun nak berkahwin semula dengan isterinya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah juga kepada wali, arahan juga kepada para wali untuk mereka tidak menghalang wanita-wanita yang di bawah jagaan mereka itu untuk berkahwin dengan suami baru. Apa juga keadaan wali itu tidak boleh menegur wanita-wanita itu untuk berkahwin, sama ada suaminya terdahulu ataupun orang lain pula. Jadi itu satu bentuk kezaliman. Jadi kalau kita tengok ayat sebelum daripada ni, itu arahan kepada suami jangan menganiaya isteri mereka. Maka hal ni pula arahan kepada wali-wali untuk tidak menegur wanita-wanita di bawah jagaan mereka itu untuk berkahwin. Jadi ini khitab kepada wali-wali. Jadi bila ini khitab kepada wali-wali, maka timbullah perbahasan dalam muka surat 128 ni, iaitu perlunya wali semasa berkahwin. Ayat ni, wanita itu tidak boleh mengahwinkan dirinya sendiri. Jadi perlu kepada wali untuk mengakadkan nikah atas dirinya itu. Jadi ini berdasarkan kepada banyak ayat-ayat Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan supaya wanita itu hanya dikahwinkan oleh wali. Jadi di antara ayat yang disebutkan di sini, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Itu dalam suratul Baqarah ayat 221 kita bahas dah itu. Muka surat 59 itu. Maknanya tidak boleh kamu mengahwinkan wanita-wanita kamu tu dengan orang-orang musyrik. Maknanya bila kata jangan kahwinkan dengan orang-orang musyrik, mana kahwinkan siapa? Wanita. Jadi wanita di bawah jagaan. Mana kamu tidak boleh mengahwinkan wanita-wanita itu dengan orang-orang kafir, orang musyrik. Maknanya yang boleh mengahwinkan itu adalah wali. Jadi kalau wali itu tidak boleh mengahwinkan wanita di bawah jagaannya, maka tidak ada makna Allah Ta'ala kata wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Kamu janganlah mengahwinkan orang-orang musyrik. Jadi yang boleh mengahwinkan itu wali. Sehingga bagilah ayat tidak boleh mengahwinkan orang-orang musyrik. Jadi kalau tidak disyaratkan wali, maka tidak ada makna ayat itu. Dia akan jadi wala tankihul musyrikina wala tankihil musyrikina. Janganlah kamu wanita mengahwinkan diri kamu dengan orang musyrik. Mana Tuhan tak kata lagu tu. Tuhan tidak kata kamu wanita janganlah kamu berkahwin dengan orang-orang musyrik. Jadi arahan itu diberikan kepada wali supaya jangan mengahwinkan wanita-wanita dengan orang musyrik.
Kemudian dalam ayat satu lagi, fankihuhunna biizni ahlihinna, kahwinilah wanita-wanita itu dengan izin keluarganya, mana walinya. Mana wali yang boleh mengahwinkan perempuan-perempuan itu dengan lelaki. Kemudian begitu juga dalam surah An-Nur akan datang perbahasan dia, wa ankihul ayama minkum, hendaklah kamu kahwinkan wanita yang tidak ada suami di kalangan kamu kahwinkan. Mana arahan itu kepada orang lelaki, kepada wali. Begitu juga dalam cerita suratul Qasas, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain ala an ta'jurani thamaniya hijaj, aku nak mengahwinkan kamu dengan salah seorang daripada dua anak perempuan aku ini. Maknanya orang tua tu kata, syekh tu kata kepada Nabi Musa, mu pilih kat mana. Salah seorang ni nak dijadikan isteri kamu ni. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar kepada Uthman setelah mana anaknya itu Hafsah telah menjadi bahlu setelah daripada kewafatan Khunais bin Huzafah. Nama dia tu Khunais, bukan Khanis. Khunais bin Huzafah As-Sahmi. Khunais ni suami terdahulu kepada Hafsah binti Umar sebelum berkahwin dengan Nabi. Jadi dia meninggal dunia tu lepas daripada 25 bulan hijrah dia meninggal dunia. Jadi Nabi SAW Umar yang mencari jodoh untuk anaknya. Maknanya Hafsah itu tidak mengahwinkan dirinya sendiri. Jadi kalau ikut dalam sejarah ni, Khunais ni dia meninggal dunia lepas daripada balik daripada peperangan Badar. Dia syahid di peperangan Badar, tapi balik pada itu disebabkan cedera dialami di peperangan Badar, dia meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di Baqi'. Kalau dia mati syahid di Badar, dikebumikan di Badar, tapi dikebumikan di Baqi'. Jadi cerita di sini Sayyidina Umar tu pergi mencari orang lain untuk menawarkan anak dia. Jadi dia tahu Uthman senyap. Kemudian tawar kepada Abu Bakar senyap juga. Lepas pada itulah Nabi sendiri minta untuk berkahwin dengan Hafsah. Jadi bila Nabi pindah Hafsah tu, maka Sayyidina Abu Bakar pun kata kepada Sayyidina Umar, aku dulu tak memberi respon kepada kamu, tawaran kamu kepada aku nak berkahwin dengan anak kamu tu sebab aku dapat berita Nabi nak memindah anak kamu tu, tapi ini adalah rahsia Nabi, jadi aku tidak beritahu kepada kamu. Kemudian hadis yang lebih jelas lagi tentang tidak boleh wanita itu mengahwinkan dirinya sendiri, itu hadis la nikaha illa biwaliyin, tidak ada perkahwinan melainkan dengan ada wali. Maknanya perempuan itu dia tidak boleh mengahwinkan diri dia dengan mana-mana lelaki. Dia nak tawar diri dia pada lelaki boleh, tapi nak akad nikah atas diri dia dengan lelaki lain tak boleh. Dia kena ada penjaga dia, wali dia. Dan dalam hadis Aisyah, ayyuma mura'atin nakahat bighairi izni waliha fanikahuha batil. 3 kali Nabi kata, mana-mana perempuan yang mengahwinkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batil. Fa in dakhala biha fal mahru laha bima asaba minha fa in tashajaru fa sultanu waliyyun man la waliyalah. Sekiranya telah berlaku persetubuhan, maka wajib diberikan mahar kepada perempuan tadi dengan sebab apa yang berlaku. Dan jika berlaku pergeseran, maknanya tak ada siapa nak mengahwinkan perempuan tadi, maka kerajaanlah, mana hakimlah, qadilah yang mengahwinkan orang yang tidak ada wali. Maknanya kalau perempuan itu ada calon yang sekufu dengan dia dan wali enggan mengahwinkan wanita di bawahnya itu tanpa ada sebab yang munasabah. Maknanya dua orang lelaki dan perempuan ni sekufu dah, sama-sama cikgu, sama-sama doktor. Ayah tadi ataupun abang dia tak boleh mengahwinkan di antara mereka berdua. Jadi bila ada pergeseran, maka serah kepada qadilah yang mengahwinkan di antara mereka berdua. Sebab apa? Sebab tak ada alasan. Jadi sebab apa perlu kepada wali yang mengahwinkan wanita tadi? Sebab nak jaga maslahat kesemua pihak. Jadi kalau perempuan itu mengahwinkan dirinya, itu hanya untuk jaga kemaslahatan diri dia. Tapi diserahkan kepada wali untuk mengahwinkan kerana melibatkan diri dia sebagai penjaga bapa ataupun abang. Jadi dia takut wanita ni, terutamanya yang baru dewasa ni,
baru melepasi zaman remaja ni, takut-takut dia diperdaya bila ada lelaki yang ajak dia berkahwin. Maka dengan sebab itulah dia tidak boleh mengawinkan diri dia kena buat keputusan bersama dengan wali dia. Wali dia lah yang melakukan akad atas dirinya. Sebab perkahwinan ni dia bukan menyatukan antara dua peribadi, dua individu, tetapi dua keluarga. Jadi bila melibatkan dua keluarga, maka ketua-ketua keluarga tu lah mesti terlibat. Jadi banyak panjang lah kalau bahas tentang perkara ni, kita lopak-lopak lah. Di antara yang menjadi dalil kepada adanya wali ni, nak jawab hujah orang yang kata tidak perlu wali. Jadi maklumnya dalam mazhab Hanafi, wanita tu bila dia cukup dewasa, dia cerdik dan dia ada jodoh yang sekufu dengan dia boleh akadkan untuk diri dia. Itu pendapat dalam mazhab Hanafi. Sebab dia kira wanita tu sudah cukup dewasa, cerdik dah, dia boleh mengawinkan dirinya. Tapi jumhur tidak setuju dengan pendapat ni kerana ayat-ayat dan hadis-hadis jelas yang yang menetapkan perlu adanya wali. Tapi alasan yang mereka beri antaranya iaitu kisah dalam muka surat 131 tu. Saya katakan mungkin salah satu dalil yang paling kuat yang dibuat dalil oleh mereka ni iaitu hadis riwayat Imam Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar dan lain-lain daripada Tariq Abdul Rahman bin Al-Qasim daripada ayahnya Qasim, daripada Aisyah isteri Nabi SAW, annaha tazawwajat Hafsata binta Abdul Rahman ibn Al-Munzira ibn Zubair wa Abdul Rahman ghaib bisyam. Iaitu ceritanya Aisyah telah mengahwinkan Hafsah bin Abdul Rahman, anak saudara dia ni, dengan Munzir. Jadi Aisyah telah mengahwinkan Hafsah binti Abdul Rahman ni dengan Munzir bin Zubair. Pada ketika itu Abdul Rahman bin Al-Qasim itu ataupun Abdul Rahman bin Abu Bakar lah, Abdul Rahman bin Abu Bakar tidak ada sebab dia berada di Syam. Bila mana Abdul Rahman balik, apabila Abdul Rahman tu balik, mana tiba dia berkata, apakah yang demikian itu dilakukan kepada saya oleh orang ini? Mana tak patut orang ini buat kepada saya, dan dia berkeras dengan pendapatnya. Jadi di sini maknanya Hafsah tu Aisyah menikahkan Hafsah anak kepada Abdul Rahman dengan Munzir bin Zubair. Mana sepupu sama sepupu ni. Munzir tu mak dia Asma, adik-beradik Aisyah. Abdul Rahman ni adik-beradik Aisyah, mak dia mak lain. Asma mak lain, anak Abu Bakar belaka. Jadi dua orang cucu Abu Bakar ni, yang pertama Munzir, yang kedua Hafsah, dikahwinkan oleh Aisyah, mak saudara mereka. Jadi Abdul Rahman sebagai wali tu tak ada. Jadi dia batal lah. Tapi bila Aisyah buat, Aisyah mengatakan kepada Munzir, sesungguhnya urusan ini di tangan Abdul Rahman. Maknanya bila dia batal tu suruh pada dia lah. Maka Abdul Rahman berkata, saya tidak menolak atas apa perkara yang telah diputuskan. Maknanya perkahwinan telah dilakukan oleh Aisyah. Maka saya tidak ada bantah apa-apa lah. Dan tetaplah Hafsah itu menjadi isteri kepada Munzir dan tidak ada talak pada ketika itu. Jadi dalil hadis ini, riwayat ini, asar ini dijadikan dalil bahawa Aisyah itu mengahwinkan anak saudara dia yang perempuan. Jadi tidak ada wali di situ, maka perkahwinan ini sah. Ini yang menjadi dalil yang mengatakan bahawa perempuan itu boleh mengahwinkan dirinya ataupun orang lain. Tetapi pengarang kita ni dia bantah. Hadis ini, riwayat ni, dia kata mauquf, kata-kata sahabat. Ini pendapat sahabat. Jadi bila kita sudah ada hadis marfu', la nikaha illa bi waliyin, tidak ada perkahwinan melainkan dengan ada wali. Jadi wali itu lelaki. Begitu juga ayyum ra'atin nakahat bi ghairi izni wahliha fanikahuha batil. Mana-mana perempuan yang mengahwinkan dirinya itu tanpa ada wali, maka nikahnya itu batal. Itu bercanggah antara hal ni dengan mauquf. Kemudian Munzir itu kemudiannya mengembalikan perkara ini kepada wali yang sah. Maknanya bila Abdul Rahman tu balik, jadi dia serahkan perkara ni kepada Abdul Rahman untuk menentukan jadi ke tidak perkahwinan ni. Jadi dia serahkan sebenarnya
kembali kepada Abdul Rahman sebagai wali kepada Hafsah itu. Kemudian hadis ini juga, riwayat ini juga tidaklah dengan jelas menyatakan bahawa Aisyah tu yang melakukan akad. Boleh jadi ada wali lain. Maknanya mungkin Abdul Rahman itu ada anak lelaki yang lain yang mengahwinkan, yang dapat mengahwinkan Hafsah itu. Cuma oleh kerana orang besar, orang tua ada pada waktu Aisyah, maka disebutlah Aisyah. Mana tidak semestinya akad itu dibuat oleh Aisyah, mesti ada lelaki lain. Sebab apa? Sebab takkanlah Aisyah itu menyalahi sendiri riwayat, takkanlah Aisyah itu sendiri menyalahi riwayat hak dia riwayat. Ada kita baca tadilah, ayyuma mar'atin nakahat bighairi izni wahliha fanikahuha batil. Mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa dengan izin walinya, nikahnya itu batal. Gambarannya Aisyah membenarkan mereka itu berkahwin, tapi akad itu bukanlah dilakukan oleh Aisyah sendiri, tetapi orang lelaki lain dalam keluarga itu. Kemudian kalau kita tengok kepada ayat ini sendiri, dia kata kita nak tutup perbahasan ini muka surat 132 ni. Perbahasan ini saya akan tutup dengan ucapan kata-kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Dia berkata ayat ini, pada ayat yang Allah Ta'ala sebut muka surat 126 ni, fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahun. Janganlah kamu mencegah, menghalang mereka itu daripada mereka berkahwin dengan bakal suami mereka ataupun suami mereka yang terdahulu. Jadi ayat ini, kata Imam Syafi'i, ayat yang paling jelas dalam kitab Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada perempuan yang merdeka itu tidak berhak untuk mengahwinkan dirinya. Sebab Allah Ta'ala kata kepada wali, jadi wali ni lelaki, wala ta'dhuluhunna, janganlah kamu, yakni para wali, mencegah, menghalau wanita itu daripada berkahwin lagi. Jadi bila tu ditujukan kepada lelaki, maka lelaki itulah sebagai wali. Jadi dengan sebab tu perkahwinan itu dia hanya berlaku dengan kerelaan, keizinan wali, kerelaan wanita yang dikahwini dan orang yang nak berkahwin itu sendiri. Mana redha tu. Sebab ayat ni juga menyebut idza taradau bainahum bil ma'ruf, mereka itu redha, puas hati, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi idza taradau itu mereka, jadi mereka ni mestilah melibatkan wali. Lepas tu campur perempuan, isteri tadi dan suami dia, 3. Maknanya perkahwinan itu bila dilakukan oleh wali melibatkan lelaki dan perempuan, jadi mereka semua bertiga tu sepakat nak membina rumah tangga. Jadi wali membenarkan, mengizinkan dengan persetujuan wanita tadi. Lepas tu hak lelaki pun dia tidak dipaksa menjadi suami. Jadi itu iza taradau, maknanya mereka tu ketiga-tiga pihak, wali, perempuan dan lelaki, bersetuju untuk berkahwin. Jadi tidak boleh kepada wali untuk menegah. Jadi bila mana fa iza kana alaihi, bila mana dia tidak boleh menegah, maka kerajaan ataupun hakim yang mengahwinkan, bila mana dia menegah. Ni yang kita sebut tadi tu, bila wali tidak mahu mengahwinkan orang di bawah jagaan dia, perempuan di bawah jagaannya, maka perkara tu hendaklah diserahkan kepada hakim, kepada qadi. Jadi qadi itulah yang mengahwinkan. Kenapa? Kerana orang yang menegah satu hak, maka itu menjadi urusan sultan. Maka pihak kerajaan itu boleh bertindak ke atasnya untuk ambil dan diberikan. Jadi mana-mana hak lah, mana-mana hak. Mana kata orang ni ada pitih dah, dia tak si bayar hutang. Jadi kahwin ni dia tunggu, orang ni nak janji nak bayar, pitih ada dah, tak si bayar juga. Jadi dia beritahu kepada qadi, qadi boleh ambil duit kahwin ni, bayar kepada pemihutang. Itu maknanya orang yang menegah satu hak, maka perintah daripada kerajaan itu, hendaklah dilaksanakan. Lalu dia ambil dan berikan kepada empunyanya. Maka di sinilah juga bila mana wali itu tidak mahu mengahwinkan perempuan dengan bakal suaminya, maka dia mengadu kepada hakim. Hakim boleh mengahwinkan. Hakim boleh mengahwinkan perempuan tadi dengan
lelaki yang dia nak berkahwin. Maknanya tetap ada wali kepadanya, mana berpindah daripada wali biasa kepada wali hakim. Jadi wali hakim ni bukan kata bila perempuan itu bermusafir, tidak ada suami, tidak ada bila mana bukan kata perempuan itu bermusafir, tidak ada wali bersama dengan dia, tetapi ada juga kes di tempat sendiri tanpa perlu dia bermusafir. Bila mana walinya itu enggan mengahwinkan dirinya, maka dia boleh mengadu kepada hakim, maka hakimlah mengahwinkan dirinya. Jadi itu apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i bagi membuktikan bahawa perkahwinan itu perlu kepada wali. Kemudian muka surat 135 ni, perbahasan mengenai hubungan ayat tersebut. Yang pertama, kedudukan wali. Ini perbahasan fiqh lah, perbahasan fiqh, bukan bahasa tafsir lah. Tapi secara umumnya dia kena bapa, patuh atas, bapa hak atas. Mana bapa, datuk, toknya ko, selagi ada lah. Kalau tak ada hak dekat, tak ada hak dekat, dia akan naik ke atas. Kemudian kalau wanita tak diada anak, kalau wanita tak diada anak, maka anak dia lah yang menjadi wali kepada dirinya. Katalah anak dia besar dah, umur 20 tahun, mak dia nak nikah pula. Jadi mak dia lah yang anak dia lah yang menjadi wali untuk mak dia. Cuma ada riwayat kata Nabi SAW berkahwin dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ni tidak ada wali. Maka Nabi kata kepada anak Ummu Salamah yang bernama Umar, engkaulah yang menjadi wali bila aku nak berkahwin dengan ibu kamu. Tapi riwayat itu dhaif. Riwayat itu dhaif, dikritik. Maknanya Umar bin Abu Salamah pada ketika itu baru berumur lebih kurang 2 tahun. Jadi mana boleh dia jadi wali? Bukan umur 2 tahun, tapi dia dilahirkan pada tahun kedua hijrah di Habsyah. Itu kalau mengikut Abu Umar, yakni Ibnu Abdul Bar berkata dalam kitab dia Al-Isti'ab, Umar bin Abu Salamah ni yang dipanggil dengan gelar Abu Hafs, beliau dilahirkan pada tahun kedua hijrah di Habsyah. Dan juga disebutkan bahawa ketika Nabi wafat dia baru umur 9 tahun. Jadi 2 tahun lah pada ketika tu, 2 tahun lebih lah. Cuma hal lebih jelasnya, Ummu Salamah ni dia ada anak lain yang lebih dewasa lagi daripada Umar, iaitu Salamah sendiri. Jadi Salamah lah yang menjadi wali kepada Ummu Salamah bila berkahwin dengan Nabi SAW, atau lebih munasabah. Cuma kita kena ingatlah, Salamah orang Arab ni lelaki. Dia kalau kita kat bunyi mah-mah belakang tu kat perempuan lah. Orang Arab tak lewat ukuran lagu tu. Supaya Muawiyah. Muawiyah. Bunyi yah belakang tu macam perempuan, tak, Muawiyah lelaki. Kemudian hukum wali yang tidak mahu mengahwinkan. Ini balik pada hak tadi jugalah ni masalah kita bincang tadi. Hukum dia tidak boleh al-adlu, mana tidak boleh menegah, menghalang, mana menyusahkan. Asal mana adlu ni, mana kalau penyakit yang kronik, payah doktor nak perawat, habis terubat tak jadi. Mana wali tidak boleh buat kerana, mana dia cegah secara terang tu tak boleh dasar. Dia buat payah gini lah, letak syarat tinggi lah untuk mengelak daripada perempuan itu berkahwin semula. Tak boleh. Jadi seperti kita kata tadi, bila wali itu tidak mahu mengahwinkan orang di bawah jagaannya itu dengan jodoh yang sekufu dengannya, maka boleh diangkat kes ni kepada hakim. Jadi hakim akan menyiasat. Kalau tidak ada sebab yang munasabah, maka wali tadi dilucukan kewaliannya itu, maka diserahkan kepada pihak berkuasa. Kemudian berkenaan dengan mengahwinkan perempuan yang dipaksa, sebab dalam ayat tadi seperti mana kita baca, apa ni, iza taradau bainahum bil ma'ruf, bila mana mereka itu rela, suka untuk berkahwin. Maknanya wali perempuan dan juga lelaki setuju belaka nak berkahwin. Jadi macam mana kalau perkahwinan itu dilakukan secara paksa? Maka tidak boleh. Tidak boleh wali itu memaksa perempuan itu berkahwin dengan orang yang dia tidak suka. Jadi dalam riwayat Bukhari muka surat 138 tu, daripada Abdurrahman dan Majma' bin Yazid bin Jariyah, daripada Khansah binti Khuzam al-Ansari, bahawa ayahnya itu telah mengahwinkannya
padahal dia janda, dia tak suka. Maka dia pergi menemui Nabi SAW dan Nabi SAW taradda nikahaha, Nabi menolak perkahwinannya itu. Maknanya Nabi menyerahkan keputusan untuk berkahwin itu kepadanya. Mana tak jadilah perkahwinan tadi. Begitu juga dalam riwayat Nafi' bin Jubair. Wanita tadi datang menemui Nabi SAW dan mengadu, ayah saya telah mengahwinkan saya dan saya tak suka, dan Nabi menyerahkan kepada saya urusan saya. Maknanya daripada hadis ni tidak boleh dikahwinkan perempuan itu dengan orang yang tidak suka. Cuma berkenaan dengan kanak-kanak kecil ni, berkenaan dengan kanak-kanak yang kecil ni, dia panggil wali mujbi. Ayah boleh paksa anak dia tu berkahwin. Jadi itu kita sedia maklum, Hani ni dia pakai kaedah daripada hadis Nabi nikah dengan Aisyah tu lah. Aisyah umur kecil, dia pakai hak tu. Tetapi dalam hadis yang lain tetap menyatakan bahawa gadis itu tidak boleh dikahwini melainkan dengan izin dia. Dan janda tu kena tanya dia nak berkahwin ataupun tidak. Mana hukum mana pun tidak boleh memaksa wanita itu untuk berkahwin. Mana kena tanya dia, sebab dialah yang akan meneruskan perkahwinan tadi. Tu wali dia cari bintu lelaki je. Tapi dia kena fikir juga kemaslahatan anak dia ataupun wanita di bawah jagaannya itu. Maka dia tidak boleh mengahwinkan melainkan dengan persetujuan, kerelaan. Pergi dengan ayat tadilah, iza taradau bainahum bil ma'ruf. Wanita itu tidak boleh berkahwin melainkan hak dia kena, dia setuju nak berkahwin. Jadi tidak boleh nak paksa. Kemudian bagaimana kalau berlaku perkahwinan kalau tidak ada wali? Jadi ada pendapat, ada khilaf pendapat. Jadi kata Imam Qurtubi di sini dalam tafsir dia, ulama berbeza pendapat tentang terjadinya ataupun tidak perkahwinan dengan tanpa izin wali ni. Namun dibenarkan oleh walinya sebelum bercampur, sebelum dukhul. Maknanya berlaku perkahwinan tanpa ada wali, kemudian wali dapat tahu, jadi terserahlah kepada wali nak mengharuskan ataupun tidak sebelum dukhul. Jadi kata Imam Malik dan ashab dia, kecuali Abdul Malik, kata itu harus. Mana dah wali tahu kan? Dialah yang menentukan boleh ataupun tidak. Yang demikian itu tidak terjadi apa-apa. Imam Malik dan sahabatnya kecuali Abdul Malik berkata yang demikian itu tidak terjadi apa-apa jika memang dibenarkan itu hingga tidak berlarutan dalam tempoh yang lama, sama ada dia sudah bercampur ataupun belum. Jika pernikahan itu terjadi tanpa wali dan bukan wanita itu yang menikahkan dirinya, manakala benda itu berlaku dalam tempoh yang dekat, jadi tak kira lah, tidak terjadi apa-apa, mana tidak sabit perkahwinan sebab dikira dekat masa tu. Tapi kalau berlanjut siapa boleh anak dah, maka pakai tu gitulah keadaan dia tu. Tapi kalau dalam peraturan kita kan, dikira salah lah kalau nikah, memang salah dah lah, tak sah. Tapi kalau pergi nikah lari musafir tu pakai kaedah helah, pakai wali hakim di sana, pergi Tani ke, pergi Alif Jala ke, Kelantan ni, itu dikira helah lah. Dikira helah balik tu dia kena bayar denda. Hal lain tu lebih banyak melibatkan perkara-perkara fiqh berbanding dengan tafsir tu. Kemudian panjang lagi cerita ni. Perkahwinan itu perlu kepada saksi ataupun tidak? Perkahwinan perlu kepada saksi ataupun tidak? Muka surat 145 ni. Jadi Imam Qurtubi berkata, berkenaan dengan saksi dalam perkahwinan itu, maka ia bukan rukun dalam mazhab Malik. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia rukun. Wali, akidan, syahidan, patu sirah, patu mahar. Itu rukun dalam perkahwinan. Tapi bagi mazhab Malik tak perlu kepada saksi. Sebab dikir ada wali dah. Dan hal penting ada ikhbar atau mana ada berita tentang perkahwinan tadi, ada iklan, ada syuhrah. Mana tidak asalkan tidak secara sembunyi-sembunyi, maknanya ada wali itu sudah memadai. Tapi kita tak boleh gabung pula. Kalau ikut mazhab Hanafi, wanita itu boleh mengahwinkan dirinya sendiri bila mana dia cukup umur, cerdik, lepas tu dengan lelaki yang dia kufu. Tapi kena ada saksi. Dalam mazhab Hanafi dia kena ada saksi. Tapi tak boleh kita nak gabung. Malik kata tak ada saksi, Hanafi kata tak perlu wali, jadi dua orang tu nikah.
Dua orang tu yang ada hadir, tu tak boleh. Jadi kalau ikut mazhab Malik ni, tak ada saksi pun tak apa, asalkan ada i'lan. Ada i'lan. Mana i'lan ni dia istihar lah. Kita akan berkahwin ni, tarikh berapa bulan, pukul berapa, dia i'lan. Tapi tak jemput siapa-siapa. Jadi kalau kata nikah di pejabat agama, jadi suami isteri tu pegawai wakil kerajaan seorang, lepas tu tok wali, tak ada saksi, sah nikah, boleh ikut mazhab Malik. Sebab penting i'lan. Jadi maksud saksi ni dia orang yang hadir lah, yang boleh memberitahu kepada orang lain tentang bahawa dua orang ni telah berkahwin. Itu maksud dia. Jadi maksud itu sudah tercapai bila mana diistihar, supaya tidak berlaku tahmah kepada mana-mana pihak. Cuma dalam riwayat ada sebut la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak boleh ada perkahwinan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Itu bukan hadis Nabi, tetapi kata-kata Sayyidina Umar. Kata-kata Sayyidina Umar itu adalah riwayat mauquf. Boleh jadi itu ijtihad daripada Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Umar dengar daripada Nabi. Tapi bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan perlu juga ada saksi selain daripada wali, sebab dalam Quran kata dalam bab talak wa ashhidu zawai adlin minkum, adalah ada dua orang saksi dari kalangan kamu yang adil. Mana kalau cerai tu nak kepada dua orang saksi, kahwin pun nak kepada dua orang saksi juga. Jadi sebab itulah Imam Ahmad kata di sini, kata dia tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan penyaksian dalam bab nikah ni. Satu hadis. Jadi kalau ada hak tadilah riwayat mauquf daripada Sayyidina Umar. Dalam Quran, dalam hadis Nabi tak sebut perlu kepada saksi. Jadi sudah memadai dengan ada wali. Kemudian bab lain pula lah. Bab muddatur radha'ati wa alaman takunun nafaqah. Bab tentang penyusuan. Lama masa menyusu, tempoh menyusu dan siapa yang wajib memberi nafkah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik. Fa in arada fisalan taradin minhuma wa tashawurin fala junah 'alayhima. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junah 'alaykum idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir. Dan wanita-wanita yang melahirkan anak itu, hendaklah dia menyusukan anaknya itu selama 2 tahun yang penuh. Yang ini bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut qadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya, dan juga seorang ayah kerana anaknya, dan waris pun berkewajipan demikian. Apabila kedua-duanya ingin menghentikan penyusuan, yakni sebelum 2 tahun, dengan kerelaan kedua-duanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa ke atas mereka, ke atas kedua-duanya itu. Dan juga kamu ingin anak-anak kamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan bayaran menurut apa yang sesuai. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ni ditujukan sebenarnya kepada ibu-ibu yang bercerai. Mana perempuan yang bercerai dengan suami dia, lepas tu ada anak yang dia kena nyusu. Mana seperti yang kita sebut baru ni, perceraian itu dia boleh berlaku pada ketika kehamilan. Mana ada anak dalam perut tu dia pun cerai, tak salah. Patutnya cerai ketika haid dan juga suci yang disetubuhi. Tapi kalau cerai ketika hamil, itu tak apa. Jadi kalau kata bercerai ketika hamil, maka ini jawapan dia. Lagu mana nak sesah? Sebab anak itu diberikan kepada suami, tapi hak nyusu dia. Lagu mana nak kira? Jadi kata Imam Syaukani di sini, dalam kitab tafsir dia Fathul Qadir, setelah Allah SWT menyebut nikah dan talak, Allah Ta'ala menyebut masalah penyusuan. Mana itu, sejak kita baca
daripada ayat 220 berapa tu? Ayat perkahwinan. Ayat perkahwinan yang kita baca start daripada ayat 221. Daripada 221 tu start nikah lah. Start nikah. Jadi nikah patu waktu mari hid, patu supah taksir bersetubuh lah. Kemudian cerai. Hak tadi, hak wali tu dia tidak boleh nak menegah wanita di bawah jagaannya itu untuk kembali berkahwin. Kemudian di sini kalau wanita itu tidak berkahwin lagi ataupun wanita itu bercerai dalam keadaan ada anak yang perlu dia susui, jadi nak buat macam mana? Jadi kata Imam Syaukani, suami isteri itu kadang-kadang mereka berdua bercerai dan di antara mereka berdua tu ada anak. Walihadza qila, dengan sebab itulah dikatakan bahawa ayat ini khusus dengan wanita yang bercerai dengan suami dia. Maknanya kalau dalam keadaan suami isteri hak biasa ni tak ada masalah ke apa lah. Tak ada lah kita kata lagu mana nak bermusyawarah, nak cukup dia ni kena bertanggung nafkah. Hak tu tak timbul soal. Kalau ibu yang menyusu tu masih lagi isteri kepada seorang lelaki. Hak masalahnya bila cerai. Bila cerai tu. Jadi sebab itulah kita sebut tu ibu kena menyusukan anak, tapi bank tu boleh kepada bapa. Jadi bila bank itu dibankkan kepada bapa, anak tu dibankkan kepada bapa, mana dia ada manfaat, dia dapat tu nisbah anak tu kepada diri dia, maka dengan sebab itulah dialah yang berkewajipan memberi nafkah kepada anak dia dalam tempoh tu. Sebab kalau kira susu free dah, elak tajam berapa setting. Tak ada seminggu setting, tak ada seminggu setting. Tapi kalau susu ibu, nak buat kira lagu nak kena mengambil kira. Jadi nak boleh kau tubik susu tu, mak pun kena makan juga. Jadi kena memberi nafkah kepada wanita yang diceraikan itu bila mana dia menyusukan anak dirinya itu. Waqila wa'am, ada yang kata ini merujuk kepada semualah. Tak kira wanita yang menyusu tadi dia sebagai isteri lagi ke ataupun sudah bercerai. Tetapi pengarang memilih pendapat yang lebih rajihnya ini adalah khusus dengan wanita-wanita yang diceraikan. Sebab apa? Sebab bawah tu dia kata ini kerana isteri memiliki hak untuk diberi nafkah dan pakaian sama ada dia menyusu ataupun tidak menyusu. Mana dia tak ada anak, ada anak, anak sudah cerah susu dengan dia, tetap hukum mana pun suami wajib memberi nafkah. Itu berdasar kepada ayat lain, tak perlu kepada ayat ni. Jadi maka dengan sebab itulah ahli-ahli tafsir kata ayat ni khusus dengan wanita yang bercerai dalam keadaan dia ada anak yang perlu disusukan. Jadi untuk mengelak daripada timbul perbalahan dan pelbagai tuntutan, maka ayat ni dengan jelas memberitahu kewajipan bapa kepada budak tu, walaupun dia tidak lagi menjadi suami kepada perempuan itu, kepada ibu tadi, tetap dia bertanggungjawab atas dasar anak yang dia ada yang disusui oleh bekas isterinya. Jadi kata Imam Qurtubi dalam tafsir dia mengenai firman Allah Ta'ala, liman arada an yutimma ar-radha'ah, kepada siapa yang nak menyempurnakan susuan. Maknanya cukup 2 tahun itu tidak mesti. Barangkali nak berhenti setahun setengah ke berhenti, setahun ke dia nak berhenti, tak ada masalah. Terutamanya lekat pula lekat pula anak. Jadi perlulah dia berpisah susu tu. Kalau kata hak suami isteri lah, kalau masa lagi suami isteri tu dia tengah nyusu, ada pula lekat. Kadang-kadang tahu tolak hak ni awal Muharram, hak tu Zulhijjah, beranak Zulhijjah ni awal anak 1 Muharram, hak adik dia tu beranak 25 Zulhijjah tolak. Jadi tak semestinya penyusuan itu mesti cukup 2 tahun. Dia boleh bercerai susu tu walaupun sebelum daripada tu. Tetapi ia ditetapkan untuk menyelesaikan pertelingkahan di antara suami isteri tadi dalam tempoh nak menyusu. Maknanya bila suami isteri itu bercerai, dalam ayat ni ada menyebut wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib kepada alal maulidu lahu, maknanya anak tu orang bank ke dia, wajib atas dia memberi nafkah kepada wanita-wanita yang menyusu. Bila bercerai suami isteri, ada anak, tempoh penyusuan umumnya 2 tahun tu cukup. Jadi perlu pada penetapan 2 tahun ni, sebab dalam tempoh tersebut
suami berhak suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya itu yang sedang menyusukan anak dia. Wajib memberi nafkah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib ayah kepada budak tadi memberi nafkah kepada bekas bini dia yang sedang menyusukan anak dia. Begitu juga pakaian dia tu kena kira. Yalah, sebelum boleh anak tu dia bolehlah pakai baju pasal macam-macam, tapi bila ada anak ni kena carilah baju hak sesuai nak nyusu anak tu. Kalau main zip kat belakang, pakai jubah zip kat belakang, nak nyusu lagu mana? Dia kena ajah lah pula. Jadi nak kepada pakaian hak lain pula kalau menyusu. Kalau kita orang Melayu ni tak apalah baju kurung tu. Tapi dia kena ajah ke mana pun. Jadi Tuhan mengambil kira di sini, Allah Ta'ala telah tetapkan di sini, makanan tu biar cukup. Dia tu perempuan tu kena sihat nak beri susu ke anak dia. Kalau dia sendiri tak cukup tu nak lagu mana nak keluar susu yang baik untuk anak dia. Begitu juga pakaian dia semasa nak menyusu kena mengambil kira juga. Sebab budak ni dia tak kira mana kalau dia nak maka perlu. Allah SWT sebut di sini biar kita faham. Jadi perlu di sini ditetapkan tempoh 2 tahun ni supaya dapat nak elak daripada perbalahan. Maknanya kalau bekas tu lelaki kata sekat 2 tahun sudah lah. Quran kata, waktu kata dak tak boleh kena lagi. Dia tengah nyusu lagi, payah nak pisah ni. Bila Allah Ta'ala sendiri menetapkan 2 tahun, maka tak lebih. Maknanya kalau tak berpisah juga susu tadi, lepas daripada 2 tahun yang cukup tu, maka tidak wajib lagi kepada suami memberi nafkah. Sebab budak ni kalau dia main ikut aral dia 3 tahun ada. Kalau ikut aral dia, tapi tetapkan 2 tahun tu makna qada ya sempurna tu. Bila kata sempurna, kalau lebih tidak lagi wajib kepada bekas suami. Tapi kalau suami itu tekan setahun setengah sudah lah, dah kena pisah. Hak bini kata mana boleh. Jadi bila Allah Ta'ala tetapkan 2 tahun, maknanya kalau suami nak ngelak tak sebayar nafkah kepada bekas bini dia, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau sudah, mana dia bermesyuarat, dalam ayat tadi kita baca, kalau dia sudah bermesyuarat dah, setuju dah, hak bini pun malah dah nak nyusu anak dia ni, payah dah, baik pisah-pisah dah. Jadi kalau dia ajah dah, setuju, setahun setengah berpisah susu, maka tak wajib lah memberi nafkah kepada bekas bini itu. Sebab bekas bini dia tu tidak lagi menyusukan anak dia. Tapi kalau masih lagi menyusu, kena cukup 2 tahun. Kalau lebih, tidak wajib lagi kepada bekas suami itu. Jadi kalau belum cukup 2 tahun, ayah ni nak suruh berpisah susu tadi dan ibu tak setuju, tak boleh. Jadi sebab itulah lebih daripada 2 tahun ke ataupun kurang, itu bila mana tidak memudaratkan anak dan ketika mana bersetuju dua belah pihak tadi, mak dan ayah. Jadi kalau nak suruh berhenti awal lagi dah, tak ada 2 tahun nak suruh berhenti dah, dua-dua tu memang nak berhenti, mak pun malah, ayah pun malah. Tapi tengok keadaan anak ni, Allah susu cak dah tajam tak sih, cak goni tak sih dah, cari ibu lain pun tak sih juga, nak ke hak ni juga, ke mak dia juga. Jadi kadang-kadang tak cukup 2 tahun tu mudarat kepada anak tak boleh. Anak kita duduk suat dah gapo ni, nasi kau gapo kau dia, mata-mata nasi tak ada susu, atau nanya pada dia. Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir dia kata wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, mana wajib kepada ibu bapa kepada kanak-kanak tadi memberi nafkah kepada ibu dan pakaiannya dengan cara yang baik. Maknanya mengikut adat lah. Ma'ruf ni mengikut yang dikenali, yang tidak dibantah, mengikut adat. Maknanya masyarakat timur. Jadi masyarakat timur tu maknanya molek. Kebaikan itu terletak pada cara lagu tu. Itu ma'ruf. Maknanya gapo yang diperlukan oleh ibu tu bila dia menyusukan anak. Masa dia jadi bini, gapo dia perlu? Makan nasi 2 kali sehari ke, susu ke, vitamin ke, gapo ke. Tu benda-benda yang dia perlu, ma'ruf kepada orang. Maka lagu itulah juga seperti mana nafkah itu diberikan kepadanya dia sebagai isteri, maka begitulah juga kena bagi nafkah kepada dia itu sebagai ibu yang menyusukan kepada anak bekas suaminya.
Wajib bekas suami itu memberi nafkah. Mana tidak boros dan tidak kedekut. Mana WPT tu bolehlah makan nasi 2 hari sekali. Tak boleh. Tempat kita ni nasi nak hari 3 kali setengah. Jadi kena cara makruf lah. Mengikut standard 2 kali sehari ke, 3 kali sehari ke. Ini seperti mana firman Allah Ta'ala, liyunfik zu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seseorang itu yang ada keluasan, kekayaan harta, dia memberi nafkah mengikut kadar keluasan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Orang mana yang disempitkan rezekinya itu, maka hendaklah dia memberi mengikut apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Lepas tu dalam ayat ni juga ada menyebut la tudara walidatun biwaladiha. Mana tidak boleh dimudaratkan ibu, mana janganlah dibiarkan seorang ibu itu menderita kerana anaknya, iaitu tidak boleh dia menolak daripadanya dengan tujuan untuk menjadikan derita bagi ayahnya dalam mendidiknya, dan juga tidak boleh baginya untuk menyerahkan kepada ayahnya sehingga anak itu telah minum daripada susunya, di mana secara umum bayi tidak boleh hidup tanpanya. Maknanya waktu ibu itu menyusukan anak, mana kena jagalah kepentingan diri dia tu, mana tidak boleh siapa dia mudarat. Begitu juga wala mauludun lahu biwaladih, iaitu dia nak ambil anak, merampas anak itu daripada ibu, boleh juga. Itu kata Mujahid dan kata Qatadah dan lain-lain. Jadi yang pentingnya kebajikan 3 pihak ni dapat dijaga. Tidak boleh mana-mana daripada 3 pihak ni mendapat mudarat. Yang ni bapa ia memberi nafkah kepada bekas suami dia, bekas isteri dia, ataupun bekas isteri yang menyusukan anak, ataupun anak tu sendiri. 3 pihak ni dalam kes penyusuan lepas daripada perceraian, ketiga-tiga pihak ni hendaklah dijaga hak masing-masing, jangan siapa termudarat siapa-siapa. Wa 'alal warisi mithlu dhalik, dan kepada waris lagu tu juga. Maknanya kalau bekas suami tadi meninggal dunia, bekas suami tadi meninggal dunia, jadi kalau dia ada, dialah memberi nafkah kepada bekas isteri dia yang menyusukan anak dia. Jadi sekarang ni bekas suami mati, jadi daripada siapa dia, bekas isteri ni, mak pada budak ni nak minta nafkah, maka Quran kata ke atas waris seperti itu juga. Maknanya siapakah di antara ahli waris yang mewarisi harta si mati, maka dia juga mewarisi hak. Mana katalah ayah dia, maknanya ayah lelaki tadi dia ada ayah dia tu dapatlah 1/6 ke 1/3 ke daripada harta pusaka. Jadi bila dia mewarisi harta pusaka daripada anak dia yang telah mati ni, maka dia juga mewarisi hak kewajipan tadi untuk memberi nafkah kepada, kita kata bekas natu dia lah, tu bekas natu dia, ia sedang menyusukan cucu dia. Jadi dialah yang memberi nafkah pula, sebab anak dia telah mati. Bila anak dia telah mati, dia mewarisi harta anak dia, maka dia pula yang memberi nafkah kepada bekas menantu dia yang sedang menyusukan cucu dia. Maksudnya dia tidak hanya mewarisi manfaat, tapi dia juga mewarisi tanggungjawab. Jadi itu berpindah, berpindah. Lepas tu kalau kata tak ada siapa, tak ada ayah, anak ke? Anak dia pula. Anak dia. Mana hak ni bini muda dia. Lepas tu hak anak dia dengan bini tua. Jadi hak ni pula. Sebab siapa-siapa yang mewarisi, maka dia siapa-siapa yang mewarisi, maka tanggungjawab itu berpindah kepada diri dia. Kalau kata tak ada anak, tak ada ayah, adik-beradik. Adik-beradik pula. Cuma kalau kata waris tu yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Waris tu terdiri daripada lelaki daripada perempuan. Maknanya dia meninggal dunia dalam keadaan tak ada ayah tak ada, tapi ada anak-anak. Anak dia tu terdiri daripada lelaki dan perempuan. Bukan mak ni lah. Jadi pada ketika tu ada ulama satu pihak kata qada tu diambil mengikut qada nafkah tadi, diambil mengikut qada pusaka yang diambil. Mana bila lelaki mendapat 2 kali ganda bahagian daripada perempuan, daripada harta pusaka, maka tanggungjawab itu hendaklah diagih dengan kadar tu jugalah. 2 kali ganda bagi lelaki, hak perempuan 1 bahagian. Tetapi satu pihak pula kata
Wanita tidak wajib memberi nafkah. Wanita tidak wajib memberi nafkah, dialah yang menerima nafkah. Maknanya kalau dia yang mewarisi tadi, dia tu perempuan, dia hanya mewarisi tapi dia tidak memberi nafkah. Sebab pesen dia tu tidak memberi nafkah. Jadi tak perlu dia bagi kepada budak ni ataupun ibu yang menyusu tu, tak perlu. Sebab dia sendiri tidak wajib memberi nafkah. Dia yang menerima nafkah. Jadi dia hanya mengambil harta pusaka sahaja. Itu ada khilaf lah. Kemudian ayat fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junah alaihima. Tidak salah kalau mereka berdua tu nak berpisah, maknanya nak menghentikan penyusuan. Bila mana walaupun belum cukup 2 tahun yang sempurna, tetapi kena antaradin, saling bersetuju dan selepas daripada bermesyuarat. Mana di sini syura ni penting. Bukan setakat syura dalam pemerintahan. Dalam sebuah negara, dalam bab nak sesar budak tengah nyusu ni pun kena mesyuarat juga. Jadi kata dia, sekiranya ibu bapa kepada budak tadi bersetuju untuk bercerai susu sebelum daripada cukup 2 tahun dan mereka berdua berpendapat itu adalah maslahat, ada kemaslahatan untuk budak tadi, dan mereka telah bermesyuarat dan sepakat kata, maka tidak berdosa. Tapi kalau salah seorang sahaja setuju nak berpisah susu, seorang lagi tak setuju, tak boleh. Jadi keputusan bersama antara bekas suami dengan bekas isteri bila nak melepaskan susu anak tadi. Cuma mesyuarat ni dari segi mana? Dari segi kalau tu tak sah dah, dia kata muka orang lain lah dah demo kata dah. Muka demo lah, muka cerita ada ni. Dah demo kata tak sah nyusu dah, kita kena upah orang lah. Kena upah orang. Jadi kata dia wa id aradtum an tastardi'u auladakum, bila mana kamu nak minta pihak lain pula, ikutlah orang alik perempuan kau, boleh alik lelaki kau, boleh menyusukan budak ni. Jadi istirda' tadi adalah berlaku dengan bayar upah. Dengan bayar upah. Mengikut hak sesuai lah. Iza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu ingin anak-anak kamu itu disusukan oleh orang lain, mana pihak yang lain, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran menurut apa yang sesuai. Maknanya nak suruh adik-beradik bekas bini tadi nyusu, ataupun dia lelaki tadi nak suruh adik-beradik dia menyusukan anak dia, jadi dia kena serah dengan membayar bayar upah. Dan perkara ni juga Allah SWT menyebut dalam surah Talaq, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturji'u lahu ukhra. Jadi kalau wanita-wanita itu bersetuju, maknanya dia bersetuju untuk menyusukan anak untuk kamu, maka berilah kepada mereka itu upah dan bermesyuaratlah antara kamu. Mana berapa? Kena ada rundingnya. Nak kira atas hari berapa ataupun atas bulan berapa. Mana kena buat kira lah. Tapi kalau orang ni buat payah, ada orang lain pula nak menyusu, tak ada masalah. Tapi hukum mana pun bermesyuarat tu penting. Bermesyuarat tu penting atas qadar upah dan tempoh lama mana. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah SWT. Maknanya jangan turut perasaan dalam bab ni, jangan mementingkan diri sendiri. Mana kena memelihara hak bersama. Jangan wan ayah kau mak, jangan wan ayah kau ayah, jangan wan ayah kau budak, lebih-lebih lagi. Kena ada takwa. Jadi hukum-hukum ini hanya dapat dijaga oleh orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian beberapa perbahasan berkait dengan ayat ni, iaitu menyusukan orang besar. Menyusu orang besar ni berkaitan lelaki. Kalau dalam konteks ni menyusu anak angkat, menyusukan anak angkat. Jadi majoriti ulama mengatakan bahawa penyusuan yang menyebabkan haram ni, masuk haram di sini sabit mahram lah. Mana tidak boleh berkahwin adik-beradik susu, mak yang menyusukan ataupun suami kepada ibu susu. Apa ni, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Haram dengan sebab menyusu itu apa yang haram dengan sebab nasab, keturunan. Jadi adik-beradik kandung tak boleh nikah, maka begitu juga adik-beradik susu tak boleh nikah juga. Jadi yang disepakati yang menjadi pendapat majoriti ulama bahawa penyusuan yang menyebabkan sabit mahram itu pada ketika kecil sebelum daripada 2 tahun
berdasarkan kepada ayat tadi dan juga berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, innamar radha'ah minal maja'ah. Penyusuan yang diambil kira maknanya hak jenis dapat menghilangkan lapar. Maknanya kalau budak tu umur 6 tahun nyusu, taknya kenyang dengan susu tu dia kena makan nasi juga. Budak 3 tahun ke 4 tahun ke. Tapi kalau budak umur setahun, 2 tahun, dia boleh kenyang dengan susu tu. Jadi hak tu mana dalam tempoh 2 tahun tu lah. Kalau berlaku penyusuan dengan qadar qadar 5 kali minum, maka itu mensabitkan mahramiyah. Ada pengharaman, sama seperti nasab, sabit mahram. Dan satu lagi hadis, la yahrumu minar radha'a illa ma fataqal am'a fi thadi wa kana qabla al-fitam. Tidak diharamkan perkahwinan kerana sebab susuan itu, melainkan apa yang menjadikan seorang bayi itu merasa kenyang dengan susu itu dan dilakukan sebelum berhenti penyusuan. Maknanya 2 tahun lah, sebelum 2 tahun. Maknanya kalau lepas 2 tahun tu tak kira dah. Mana tak akan sabit sebagai mahramiyah. Walau bagaimanapun, ada sebahagian ahli ilmu termasuklah Aisyah dan juga Abu Muhammad Ibnu Hazm berkata bahawa penyusuan itu sabit pada ketika kanak-kanak. Penyusuan itu mensabitkan mahramiyah ketika kanak-kanak dan juga ketika dewasa. Sebab ada kisah Sahlah bersama dengan Salim Maula Abi Hudzaifah ni, dan Nabi kata berilah susu kepadanya. Wa kaifa arda' wa huwa rajulun kabir, kata sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala qad alimti annahu rajulun kabir. Maknanya dia ada satu cerita ni, masalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi dia ni anak akak kepada Salim ni dah. Anak Salim ni anak akak kepada Abi Hudzaifah ni. Dia keluar masuk dalam rumah Sahlah. Jadi Sahlah ni sebuah Sahlah. Kena tudung ke apa semua tu. Jadi nak elok daripada kena bertudung sokma ni, maka Nabi suruh dia nyusu. Nabi suruh dia nyusu. Jadi peristiwa ni dijadikan dalil bagi satu pihak mengatakan bahawa nyusu orang tua ni boleh. Mana kanak-kanak tu kita kata umur 6 tahun, kita ambil dia sebagai anak akak umur 6 tahun ataupun 4 tahun kok, jadi lebih daripada 2 tahun. Jadi cara nak kita jadikan dia sebagai mahram, kita boleh nyusukan lagi kepada dia. Cuma tak boleh tak dada lah. Kena press. Minum ku cara susu, ku cara botol. Tapi mengikut Ibnu Hazm syarat. Tak boleh pakai tu pendapat. Jadi hak umur lebih daripada 2 tahun ni, hak tidak lagi daripada maja'ah ni, kalau mengikut pendapat ni boleh lagi. Kalau mengikut Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim, boleh kepada orang ada hajat, orang yang perlu. Maknanya dia pegang anak akak. Dia pegang anak akak. Maknanya budak anak yatim ko dia ambil pegang. Dia kira dia akan pegang budak ni macam anak dia sendiri. Jadi anak akak. Dan mestilah akan jadi kesukaran kepadanya dari segi aurat, lepas tu dengan anak-anak dia apa semua ni dah. Jadi dia menyusukan boleh lagi kalau mengikut pendapat ni. Maknanya bagi Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, liman lahu hajah, orang ada keperluan. Maknanya terutamanya anak akak lah. Setengah tu kata mansuh dah. Sebab anak akak ni tak ada dah. Itu sudah mansuh. Tapi hak dimasukkan tentang anak akak ni, dari segi bank tak boleh. Ud'uhum li abaihim. Kena bankkan budak tu pada ayah dia, jangan bankkan kepada bapa angkat. Hak tu masalah lain. Hak ni masalah kalau mengikut riwayat ni, riwayat Salim Maula Abi Hudzaifah ni, mana orang ada hajat nak pegang anak akak, dan anak ni lebih kita ambil tu lebih daripada umur 2 tahun. Tapi perlu pada penjagaan. Tapi jangan kira konsep anak akak hak supaya zaman ni. Anak akak ni kadang-kadang hak apa ni, program universiti ni dah, keluarga akak. Tu tak kira tu. Tu mari khidmat masyarakat je. Cuma nupai duduk rumah kahwin ni jadi anak akak dia. Tu tak kira hak ni. Anak pego ni, istilah kita kat anak pego. Anak kita pego kecil. Jadi kita kata umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun memang dia tak nyusu dah, tapi nak jadikan dia mahram ni, maka boleh kita menyusukan dia tu. Dengan cara ambil susu dada tu beri pada dia. Jadi hak ni cerita khusus, peristiwa khas, tidak boleh dikiaskan kepada orang lain.
Dan kalau kita nak kiaskan juga kepada orang ada hajat, orang tak ada keperluan tak perlu, orang berkait, apa-apa hukum ni dia berdasar pada hajat. Kalau kita perlu adalah, kalau kita tak perlu tak payah. Macam kalau kita kata semaya atas kursi, kata maya atas kursi buat gaponya, maya seperti biasalah. Alah, hak tak sakit lutut tak sakit gapo tu boleh lah diri. Tapi kalau hak sakit perlu, mana dia perlu, kita bagi kemudahan ada. Jadi orang tak perlu tak payah. Jamalah seperti ni kepada orang yang berhajat, dia terpaksa jaga budak ni. Ya, sedangkan budak ni lebih daripada umur menyusu 2 tahun. Dia nak jadi mahram dia berdasarkan kepada hadis ini boleh. Kemudian hal lain itu berbahasa fiqh, berbahasa hadis. Kemudian tajuk berikut ni iddah wanita yang kematian suami. Dia ada 2 ayat berkait dengan perkara ni. InsyaAllah kita sambung kuliah akan datang. Wallah.